Gaji dah lebih RM10,000 sebulan tapi masih struggle lagi nak simpan duit. Bagi tuan-puan yang tergolong dalam kategori macam ni, boleh tengok video ni sampai habis, save dan share kalau rasa bermanfaat. Bagi mereka yang bergaji tinggi, sangat rugi sekiranya masih belum lagi ada simpanan dalam bentuk aset yang kukuh. Salah satu bentuk simpanan yang paling selamat dan terbukti garis inflasi ialah emas fizikal 999.9. Jadi bagi keluarga yang ada pendapatan lebih pun daripada RM10,000 sebulan, saya sarankan tuan-puan untuk letakkan target miliki 100 gram emas yang pertama dalam tempoh setahun. 100 gram emas ini bernilai hampir RM50,000. Jadi macam mana caranya? Tuan-puan boleh gunakan akaun emas Gap Gold Accumulation Program, platform simpanan emas dalam bentuk gram bukan ringgit. Ada dua cara macam mana nak capai target simpanan 100 gram. Pertama, menabung 8.4 gram setiap bulan selama 12 bulan. Yang kedua, boleh terus set auto debit dan simpan lebih kurang RM4,500 sebulan ke dalam akaun emas Gap secara konsisten. Dengan kenaikan harga emas minimum 10% setahun, simpanan emas tuan-puan bukan sahaja bertambah, malah nilainya juga akan turut berkembang. Jadi tuan-puan, tak mustahil untuk capai 100 gram yang pertama dengan lebih cepat. Ingat tuan-puan, simpanan emas ni bukan untuk kegunaan hari ini, tapi untuk kegunaan masa depan. Untuk stabilkan kewangan masa depan dan lindungi kekayaan daripada inflasi. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas yang pertama hari ini, boleh saja klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.